Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Muhammad Aiman bin Raja Amran dari kelas pendidikan kelas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Muhammad Aidan Admin bin Muhammad Anmi dan saya juga dari kelas pendidikan kelas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rishdi bin Masduki daripada kelas PK1. Okey, pada hari ini kami akan melakarkan sektor untuk lontar peluru. Bagi subjek kurikulum olahraga, Bagi MPU 3411. Okey, untuk pembahagian tali kita akan bahagi kepada 9 bahagian. Iaitu yang pertama 8 meter. 8 meter itu untuk baseline. Yang kedua ialah 1.067 itu untuk baseline dia. Lepas tu yang ketiga kita akan bahagi kepada 3 meter untuk teori Pythagoras dan 5 meter. Yang kelima 4 meter dan yang keenam 19.079. Yang ketujuh 6 meter dan bahagian ke-8 20 meter dan dari terakhir bahagian ke-9 iaitu 0.75 meter. Okay, untuk bulatan kita akan guna jejari 1.067 dan berbuat bulatan menggunakan tali yang kita buat tadi.